Assalamualaikum. Apa khabar ibu-ibu semua? Sihat ke tu? Dah makan? Tak ke mana-mana ke hujung minggu ni? Keluar jalan-jalan? Dengan family? Saya tak ke mana-mana, duduk rumah je. Hari Ahad-Ahad macam ni. Mesti jalan jam. Lebih baik duduk rumah, kepala tak pening. Betul tak ibu-ibu? Kecuali kalau ada kepentingan untuk kita keluar, keluarlah. Hari ni kita nak borak pasal apa? Berbantang cara-cara nenek moyang kita dulu, ibu-ibu kita. Rasanya anak-anak sekarang ramai yang tak berpantang. Selepas bersalin, ramai yang tak berpantang. Kalau ada pun berpantang ala kadar je. Tak macam kita dulu-dulu. Kadang-kadang kalau kita pergi pasar raya tu, nampak je ibu-ibu muda ni belum habis pantang, anak masih kecil, masih baby, masih merah lagi. Minum air sejuk, makan sambal, kuat badan diorang. Kalau kita dulu nak makan-makan macam tu, risau. Kadang kita susu badan kalau kita makan yang tak sepatutnya. Anak cerit-berit, baby tu kan cerit-berit, perut kita pun pedih, badan kita sakit-sakit. Tapi anak-anak sekarang memang berani. Dulu-dulu masa saya berpantang anak, tahun-tahun 90-an dulu, makan jamu berpantang dulu. Mana ada macam zaman sekarang ni, bentuk cecair, bentuk pil. Dulu-dulu kau serbuk kita bancuh dengan air suam. Air kalau kita nak telan tu, pastikan ada bulu-bulu atau asam kat sebelah tu. Kalau tak, keluar balik jamu tu. Serbuk, pekat, kita campur air suam, setengah cawan gini, itu minum. Dari pagi kita minum, dia sekali je sehari. Daripada pagi kita minum sampai ke malam, kat tekak ni tak hilang. Tak hilang rasa tu. Sekarang, senang dah. Kalau ada nak makan jamu-jamu bersalin ni, tak bentuk pil, bentuk cecair. Tak baik. Ada rasa-rasa buah, ada yang manis. Taklah macam kita dulu, 100% rasa serbuk kayu. Akar-akar kayu, rasa kunyit, telan. Kena-kena pula yang jaga tu mak kita habis. Tak makan kau siap. Tapi elok juga sebenarnya. Banyak kebaikannya makan jamu ni, berpantang ni. Banyak faedahnya untuk diri kita lah, yang perempuan. Bila kita dah tua-tua macam ni, badan still lagi kuat. Sebab daripada muda kita dah jaga kan.
Zaman sekarang moden, ada orang berpantang kadang-kadang. Habis berpantang, dia pergi gym, dia work out, pergi gym untuk kempiskan perut, buat balik bentuk badan, kurangkan berat badan. Okey juga tu. Cuma kadang-kadang yang kita berpantang, yang pantang makan, pantang minum. Yang kita nak jaga tu dekat dalam, bukan dekat luar. Kadang-kadang luka bersalin tu, dekat luar nampak sembuh, tapi dekat dalam tu kita tak tahu. Tu je. Itu pasal sekarang, kalau boleh pantanglah. Pantanglah betul-betul. Sebab sekarang banyak kes ibu-ibu muda rahim terkeluar. Banyak ya, semuanya banyak. Itu pasal kalau kita tengok nenek-nenek moyang kita dulu-dulu, even dia dah tua pun, badan dia orang still cantik sebab tak buncit, tak kurus. Kulit dia orang still cantik, even dia dah tua pun. Skin dia orang, body dia orang, tenaga dulu, berkebun kan lah tua dulu ke sawah. Tapi still kuat sebab apa? Dia orang pantang tu, dia orang yang menjaga kau-kau. Betul-betul jaga. Kita ni kadang-kadang tergelincir juga. Ada juga orang terdekat saya yang muda-muda ni tak berpantang, semua makan. Lepas tu hampir ambil bentan, baru tahu terkejut. Tapi still tak ambil tiba, buat lagi. Jangan. Berpantang yang elok ni, berpantang selepas kita habis berpantang 45 hari, 44 hari kan. Saya pun dah lupa dah, 27 tahun dah saya tak beranak. 44 hari. Lepas tu, kalau pantang dengan suami tu, kalau saya elok-elok ni, biarlah 3 bulan. Bagi berdalam betul-betul sembuh. Kadang-kadang kita tengok luaran tu, dah sihat, dah kering dah ni. Jahitan ni dah kering. Sebenarnya tak. Tu luaran, dalaman tu kita, mana kita nampak dia kering ke tidak? Betul tak? Sebab tu, kalau boleh, itulah saya cakap. Pantang suami 3 bulan, pantang makan 1 tahun. Tak payah pergi gym, tak payah pergi apa. Kalau kita betul-betul jaga makan, boleh je kita kurus balik, perut kempis. Boleh. Sebab saya dah cuba dulu. Jadi. Itulah nasihat saya pada anak-anak muda ni. Kita kalau tak nak berpantang 100% macam nenek moyang kita dulu, tak apa. Tapi, makan tu jaga. Sebab, ada benda yang kita perlu jaga. Benda yang perlu kita jaga tu yang dalaman tu. Biar balik lagi ke bentuk asal. Boleh. Dia boleh balik ke bentuk asal kalau kita jaga makan. Kalau kita jaga pantang. Jangan lepas habis pantang 44 hari, terus. Dengan suami, jangan. Kalau boleh bincang 2 bulan ke, 3 bulan ke, bagi dia betul-betul sembuh. Nanti bila kamu dah tua, kamu akan rasa kesan ni. Kesan dia kamu berpantang. Banyak faedahnya anak-anak.
Tapi itulah, masih zaman saya itu 90-an dulu pun, ramai aja yang datang membantang. Bedal aja semuanya, ramai, ada juga. Tapi bila dah tua tu lah sakit tulang, sakit sendi. Ini saya tak cakap bohong, betul. Itu orang terdekat saya. Badan pun bila dah berusia tu, nampak dia cepat tua. Kalau boleh, habis kita berbantang, kata 44 hari. Dan lepas tu, cubalah ambil jamu-jamu yang, jangan makan jamu yang sembarang. Cari jamu-jamu yang berdaftaran KKM. Saya daripada anak nombor 1 sampai sekarang umur saya dah 50, anak nombor 2, saya tak berhenti makan jamu. Mungkin kepada orang tu dulu, orang tu boleh lah makan. Bukan soal orang tu dulu, orang tu sama je kita perempuan. Bentuknya sama je dalam. Kita tak jaga je. Kadang saya kesian buat tengok budak-budak muda ni. Ada kadang saya tengok jalan macam tahan sakit. Kadang muka pucat. Boleh sembuh sangat tu badan. Jangan buat berjalan. Kalau tak mau jaga pantang macam mak-mak kita dulu, nenek-nenek moyang kita dulu, berbengkung, berikat. Saya tak tahulah kenapa tu benda tu berlilit, panjang kita balut. Macam mami dah kita dibalut. Daripada paras sini sampai ke sini. Jadi bagus. Bagus. Ini cuma saran je. Nak dengar-dengar, tak nak dengar tak apa. Anak-anak muda ya. Cuma nasihat badan kita nak pakai lama. Dia sama je macam kereta tu, kalau kita nak pakai lama. Kita jaga tu enjin. Yang hitam ganti ontong. Apa yang rosak cepat-cepat ganti. Kita nak pakai lama kereta tu. Itu juga badan. Makan tu memang sedap. Saya boleh tahu kalau perempuan tu dalam pantang. Lepas tu dia macam tak jaga, nanti dia pergi jalan dengan muka pucat. Jalan macam menahan sakit. Kesian. Kita nak lepas kita beranak, habis melahirkan, kita nak kuat. Balik lagi macam sebelum kita beranak. Jaga pantang. Cubalah buat. Betul-betul jaga makan. Tak apa kalau kita tak nak makan jamu, tapi jaga makan. Kalau kita jaga makan, dalam cepat sembuh, badan pun kuat. InsyaAllah sampai ketua sihat. Cuba tengok nenek-nenek kita, ibu kita yang mana berpantang, jaga betul. Dah tua pun mesti badan masih lagi bagus. Kesihatan masih bagus. Masih tenaga. Cuba tanya diorang. Macam mana diorang jatuh. Okey lah. Penat dah sembebel. Kerja pun dah siap. Selamat hujung minggu ya. Assalamualaikum. Terima kasih sebab sudi dengan sembebel. Assalamualaikum. Bye.